yang akan melibatkan 200 meter lelaki pula selepas ini, dan ini adalah starting line up kita boleh katakan. Jadi pengenalan untuk pelari-pelari untuk 200 meter lelaki Emir dengan catatan 22.10 saat antara qualifier dari catatan masa, begitu juga dengan Syasi Kunar 22.09 saat. Danish Ifran dari Selangor 270 di lorong 3 21.89 saat untuknya. Ryan Wong Chenam dari Malaysia University di lorong yang keempat, Ryan dengan 21.91 saat. Haziq Mat Akhir, dia adalah top seeded kita boleh katakan, 21.65 saat catatan masanya ketika di peringkat kelayakan. Umaira pada semalam hampir mendapatkan satu pingat dalam 100 meter dan sudah pastinya dia ingin melakukannya dalam acara 200 meter. Dia ada catatan kedua terbaik di kelayakan atau di separuh akhir. Muzaffar Shah yang ketiga terbaik di separuh akhir 21.86 saat. Edric Fable Laurentius, jika dilihatkan secara keseluruhan dia berada di tangga ke-9, tetapi dia berada di kedudukan yang kedua dalam perbandingan Amin Zaril dan Muzaffar Shah yang merupakan yang ketiga terbaik, dan terus saja dilepaskan. Dan perhatikan di manakah kedudukan pelari di lorong yang kena Umaira yang terus saja memecut, tetapi perhatikan juga pada Haziq Mat Akhir yang cuba untuk melakukan pintasan pada 100 meter yang terakhir. Ini dia Haziq Mat Akhir. Haziq cuba untuk mendapatkan pingat emas. Haziq semakin hampir dengan kedudukannya, dan satu untuk Haziq dengan kedudukan pingat perak yang boleh dikatakan cukup rapat di antara dirinya dan juga Muzaffar Shah. Tetapi saya merasakan Muzaffar yang berjaya untuk meminta Umaira di penghujungnya dengan Haziq Mat Akhir di lorong 5 itu. Lelaki dan betapa sengitnya rebutan untuk mendapatkan pingat. Itu sudah mengetahui pemenang pingat emasnya, dan perak akan ditangani oleh Muzaffar Shah yang berjaya untuk sedikit saja lagi. Saya boleh katakan sprinting di penghujung apabila Muzaffar Shah yang mengenakan jersey merah itu sedikit saja lagi untuk meminta Haziq Mat Akhir di penghujung 200 meter, tetapi Muzaffar Shah akan berpuas hati dengan pingat perak, dan Umaira akan mendapatkan pingat dancer. Ryan Wong di kedudukan keempat, Danish Ifran, Edric dan juga Syasi Kunar.